Apakah deposit minimum yang diperlukan untuk membuka akaun forex? Deposit minimum untuk membuka akaun forex bergantung kepada broker yang anda pilih. Setiap broker mempunyai keperluan yang berbeza, bergantung pada jenis akaun dan perkhidmatan yang ditawarkan. Berikut adalah gambaran umum. 1. Akaun mikro atau sen. Deposit minimum biasanya rendah, antara $1 hingga $50. Sesuai untuk pedagang baharu yang ingin bermula dengan modal kecil. 2. Akaun standard. Deposit minimum biasanya antara $100 hingga $500. Direka untuk pedagang dengan sedikit pengalaman dan modal sederhana. 3. Akaun ECN atau akaun profesional. Deposit minimum boleh bermula dari $500 hingga $10,000 atau lebih, bergantung pada broker. Sesuai untuk pedagang berpengalaman yang mencari spread ketat dan akses pasaran langsung. 4. Broker tanpa deposit minimum. Sesetengah broker tidak memerlukan deposit minimum, membolehkan anda bermula dengan jumlah yang anda mahu. Walaupun begitu, jumlah modal yang kecil mungkin menghadkan strategi perdagangan anda. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Jenis leverage. Modal kecil dengan leverage tinggi boleh meningkatkan risiko. Kos perdagangan. Perhatikan spread, komisen, dan yuran lain yang mungkin dikenakan. Reputasi broker. Pastikan broker yang anda pilih berlesen dan dikawal sedia oleh badan kewangan yang diiktiraf. Ingat bahawa perdagangan forex adalah perniagaan yang berisiko dan anda boleh kehilangan wang. Adalah penting untuk hanya berdagang wang yang anda mampu rugi. Terima kasih kerana menonton video ini.